Bosan lah kalau datang Melaka tak singgah dekat sini. Korang yang suka datang Melaka tu, jom Kak Cimna nak ajak korang jelajah dekat satu tarikan yang menarik dekat dalam Melaka ni. Welcome to Melaka Wonderland merupakan antara 10 taman tema terbaik dalam Malaysia dan telah mendapat pengiktirafan 3 rekod Malaysia Book of Record baru-baru ni. Sempena cuti sekolah ni ada harga promosi yang manis-manis untuk korang. Nak dapatkan harga tiket promosi ni, korang kena buat tempahan awal tau. Sempena holiday promotion ni, harga untuk 2 dewasa, 2 kanak-kanak hanya RM148 je tau korang. Dan untuk korang yang datang berdua ataupun lebih ramai, korang tak perlu risau tau sebab ada special price. Paling penting korang kena buat tempahan awal. Yang tak tahu lagi tarikh nak pergi bila, tak apa, booking je dulu. Lepas tu Kak Cimna nak bagi tahu yang Melaka Wonderland ni sesuai untuk korang buat family day ke, company gathering ataupun nak buat rombongan sekolah. Sebab tempat dia lebih santai, selesa, yang paling penting bersih. Korang tak perlu risau. Masa ni Kak Cimna datang seawal 10 pagi sampailah petang sebab seronok sangat. Sebabnya kita kan selalu sangat busy dengan kerja. Apa kata kali ni kita betul-betul spend time masa dengan family. Dan paling penting anak-anak happy. Dia orang sangat-sangat excited dan teruja dapat lagi kawan baru. Bila dah puas mandi, perut pun jadi lapar dah. So kita terus pergi dekat kafe dia. Untuk kafe ni dia ada sijil halal tau. Menu-menu dia pun menarik. Korang nak makan western ada, nak makan nasi. Korang tengoklah dia punya nasi ayam ni, ya Allah, banyak gila. Harga pun masih lagi berbaloi tau. Masa ni Kak Cimna makan ramai-ramai tau dengan family, tapi memang puas hati, kenyang. Kita orang siap take away sekali untuk bawa balik rumah sebab sedap. Korang tengoklah mi kari dia, ya Allah, banyak gila dia letak. Lepas dah settle makan, kita orang pun bersiap untuk main aktiviti tasik pula. Yang mana dah booking tiket theme park tu, korang boleh dapat 20% diskaun untuk aktiviti tasik. Yang ni Kak Cimna dengan family enjoy sangat tau sebab boleh main macam-macam aktiviti. Antaranya tube ride, pedal boat dengan fish feeding. Yang paling excited sekali mak Kak Cimna, korang tengoklah dia punya excited main pedal boat sampai nak ajak repeat lagi datang dekat Melaka Wonderland ni. Tengoklah view tasik dia, tenang je, kehijauan memang best lah. So orang-orang Melaka dah boleh dah book tiket sekarang dan pastinya korang tak akan menyesal bila datang dekat Melaka Wonderland ni. Okay, bye, Assalamualaikum.